Orang bagi tajuk pada saya, Isra' Mi'raj ini perjalanan kekasih bertemu kekasih. Tapi agak pelik, malam ini adalah suatu malam yang Allah tak sebut istilah kekasih. Allah sebut hamba. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Apa maksud tuan-tuan? Saya nak sebut satu persatu. Yang pertama sekali, Allah dia nak bagi mesej kepada kita bahawa sesiapa yang ingin berjalan menuju Allah, berjalan sebagai seorang hamba. Walau apa gelar kita sekalipun. Hari ini apa yang gelar pada diri kita? Tak salah tuan-tuan ya, minta maaf. Tak pernah salah pun gelar itu. Hari ini siapa kita? Datuk, Tan Sri, Datuk Seri, Ustaz, Doktor, Engineer, Lawyer. Ni gelar-gelar ni. IR dan sebagainya. Siapa kita? Tak salah gelar ini tuan-tuan. Imam, Bilal, apa lagi kita ni kan? Macam-macam gelar yang Allah bagi, yang orang bagi kat kita. Walau apa gelar kita yang kita bawa dalam hidup kita. Walau setinggi mana dan semulia mana orang menyanjung kita, orang menghormati kita, kita tidak lebih daripada seorang hamba. Kalau Nabi, ketua Nabinya pun, ketua Rasulnya pun, kekasihnya pun digelar hamba, siapa kita untuk kita bergelar lebih daripada itu? Maka sesiapa yang ingin selamat menuju Allah, dan Allah akan hadiahkan kepadanya Ramadan, kerana Ramadan itu adalah merupakan kemuncak pengabdian seorang hamba. Ramadan ni tuan-tuan ada satu bulan kemuncak penyerahan, kemuncak pengabdian. Tuan-tuan, dalam hidup saya, dalam hidup tuan-tuan, kita tidak pernah berada dalam satu tempoh masa yang paling panjang. Selama 30 hari kita berada dalam tempoh masa yang paling panjang beribadah kepada Allah. Tuan-tuan pernah baca Quran 12 jam tak berhenti? Tuan-tuan pernah tak baca Quran 12 jam tak berhenti? Pernah tak? Ustaz tak ceritalah dia hafiz Quran. Orang hafal Quran ni tak kurang 5 juzuk satu hari dia kena baca. Nak jadi hafiz Quran 5 juzuk, kawan saya tu lah. Mungkin ustaz-ustaz kita yang hafal Quran cuba tanya, 5 juzuk satu hari, seminggu dia kena khatam, seminggu dia kena khatam. Yang paling laju lagi 3 hari khatam, 3 hari khatam, 10 juzuk satu hari. Itu orang-orang itu katakan. Tuan tak pernah 12 jam baca Quran tak berhenti? Pernah? Lah jawablah, yang ni fardu kifayah. Jawab seorang, yang lain tak payah. Tuan tak pernah solat 12 jam tak berhenti? Tak pernah. Tuan tak pernah berzikir 12 jam tak berhenti? Tak pernah juga. Habis apa yang tuan tak pernah sebenarnya ni? Semua tak pernah ni. Puasa. Ini saya cerita pasal ibadah ni ya. Pasal ibadah. Subhanallah. Ramadan 30 hari berturut-turut kita berada dalam tempoh ibadah yang paling panjang kepada Allah. Siang seluruhnya adalah ibadah puasa. Apa maknanya? Ramadan ini kemuncak penyerahan diri kita. Kita sanggup berlapar, kita sanggup berdahaga, kita sanggup berpenat, kita sanggup berlelah demi kerana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuncak. Maka ya Allah, di saat umur kami yang masih berbaki ni ya Allah, tolong hadiahkan kepada kami ya Allah Ramadan. Tapi macam mana tuan-tuan nak sambut Ramadan? 2 bulan Allah bagi kita buat persiapan. Okey, kita cepatkan sikit tuan-tuan. Boleh? Rasa diri, hargai diri, memaknai diri, mengiktiraf diri, tidak lebih daripada seorang hamba.